بالله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صوفي يا وهاب يا ولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Al-Habib Allamah Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit dan kitabnya Al-Adab, sehinggalah perkataan dia nombor berapa? Oh, 20 ni. nombor 20 ni. 20 ni. 20 ni. Muka surat 30 ni. Katanya pengarah rahimahullah ta'ala, nombor ke-20 ni ada ketika hendak tidur. Ada ketika hendak tidur. Nombor 20 ni membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas pada kedua telapak tangan, kemudian meniupnya dan mengusapnya pada wajah dan seluruh badan sebanyak 3 kali. Hak ni sangat mujarab bagi budak-budak kalau jeri tengah malam, tiba-tiba jeri. Ataupun budak tidur maghrib, bangun-bangun, wah jeri. Sudah. Ada benda. Jeri bukan jeri biasalah. Kalau jeri yang petik di bunda untuk sekiranya lah, dijeri tanpa sebab. Dan jeri luar biasa seperti jeri biji mata ke ataupun menggigil ke, jeri pelik lah, jeri pelik banget. Kalau kau jeri nak makan aiskrim waktu pak lain, ni jeri tiba-tiba. Kita pergi kat dia serinya, kau bahasa jadi menakut dia juga. Serinya kata sudah, hati kau apa dia. Pergi baca 3 ni. Qul a'udzu surah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca lagi sebelum daripada qul huwallah, baca kuliah salat. Baca senapas-senapas siup belakang. Akhir sekali siup sampai habis nafas dah. Siup dah. Jangan buat lagu ni, jangan lunduk. Jangan. Ada cara dia kena lunduk dah. Tu gitu. Hak ni siup. Siup sampai habis nafas. Sampai habis nafas lagu tu kan. Lepas tu comor di muka budak. Buat gini start daripada kepala tarik gini. InsyaAllah berhenti budak tu jeri. Lari habis toyo-toyo untuk mari kerja dia. Ada satu kali ada ipar dia tidur. Tidurlah tengah malam depan ibu tidur. Maghrib dah. Tiba-tiba bangun jeri takut kata as-sudah. Jeri tak ikat pujuk, kakak pujuk tu jeri ke mana. Apa-apa ada kata jak, mari jak tengok sikit. Kita melangkah masuk bilik tu naik dah. Kau ni as-sudah. Bagi orang menakut juga tu. Jeri pelik pun tu. Baca kuliah, baca qul huwallah, baca Quran Falaq, baca Quran Sunnah, siup siapa habis nafas, kita usapu. Senyap selalu dia. Tanya dia, "Pak, apa kata jeri ni?" Dia kata masa dia tidur saat ni, dia cedek mata, dia tengok ada budak warna hijau. Budak warna hijau pakai underwear warna merah. Yang pakai juga tutup aurat juga dia. Yang pakai, kau tak tahulah jenama ke apa, kau tak tahu. Dia tak ada royak tu. Dia main lingo dia, lingo panjang lagu tu, toyu lah, kita panggil toyu lah, toyu. Dia jing belakang rupa dalam bentuk lagu tu. Jing ni banyak jenis rupa. Maka Allah lagu tu jerit takutlah kawan tu. Dia kata masa kita baca lagu ni kita buat gini. Toyu tu unggah-unggah lagi lompat punya lupa. Jadi lagu. Sekali baca ya.
sekali baca sahaja untuk tu lah. Ni sekali baca Allah senapah. Tuan falak senapah, Tuan Zinah senapah, lepas tu akhir sekali tu sekali je. Habis napah dah. Sapu. Lagi habis toyo-toyo budak jerit tengah malam. Sapu di mata dia. Kadang-kadang budak ni apabila dia hati ni bersih. Ingat budak-budak ni dia masih baru dengan dunia. Manusia ni duduk dalam perut dia berzikir. Duduk dalam perut dia berzikir. 12 bulan mau tunggak nak tu 9 bulan ke atas tu 10 bulan 11 bulan ni maka dia berzikir. Apabila dia berzikir kuat di alam rahim ni maka dia tak dia boleh nampak bahagian-bahagian benda lagu ni. Boleh nampak benda-benda rohani, benda-benda alam-alam bisa, alam-alam halus jin ni boleh nampak. Kita tak boleh nampak ni sebab kita duduk tengok dunia pacaruk, maka jadi hilang dah kekuatan mata kita ni untuk tengok benda lagu. Budak ni dia baru lagi, Sofi dia panggil. Budak ni bersih lagi, maka dia boleh nampak benda-benda lagu. Maka apabila kita baca kuliah ke apa, kita sapu atas kepala dengan niat. Kena niat dah dari hati supaya Allah Ta'ala tutup pandangan mata dia daripada melihat benda-benda lagu ni. Sapu kuat. Tak nampak lagu mata dia. Bukan tak nampak buta. Tak nampak benda-benda lagu. Tu baca dia kata. Hak nak tidur ni baca 3 kali. Buat ni 3 kali. Lagu mana cara dia tengok kita tunjuk ni. Baca. Okey, lepas tu siup. Siup pada telapak tangan, lepas tu sapu. Tengok ni. Tok muka dulu. Okey ni. Jangan angkat tangan dah. Tengok ni. Kita buat kawan. Jangan angkat tangan. Sapu pas kaki. Sekali pula. 2 kali, sapa 3 kali. Buat dia. Sapu muka dulu. Tak angkat tangan ni dah. Tangan, tubuh. Gitu. Jangan tu pakai bedok sejuk. Nampak? Bedok gambar. Jangan dulu panggil bedok gambar. Nampak? Cap bunga gambar tu nampak. Tu bedok sejuk panggil. Dia kena sapu gitu, tarik gitu. Niat supaya pelindung. Memang jadi sangat mujarab kalau orang ganggu, sangat mujarab. Kecuali kena sihir. Sihir tak boleh lah. Kalau semata-mata ganggu halu-halu lagu ni, badai jumpa ni lah. Tapi kalau sihir nak pisuk ke lain pula lah. Bapa baca 3 kali itu berdasarkan hadis kata anak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi wa yasna'a dzalika salasa marrat. Rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, hadis Nabi tidur, bab tidur ni biasa Sayyidina Aisyah riwayat. Benda-benda hak kait dengan tidur ke bagai-bagai hak dalam rumah biasa Sayyidina Aisyah riwayat sebab bagai dalam rumah. Sahabat-sahabat lain tak boleh nak tengok, tak tahu apa dia Nabi buat dalam rumah. Sebelum dia tidur lagu mana, bangun tidur lagu mana. Jadi perawi yang beriwayat yang cerita keadaan Nabi dalam rumah biasa isteri-isteri Rasulullah. Kerana ada 4 sahabat yang masuk dalam rumah tak boleh masuk dapur lah. Gapo dia Rasulullah dengan isteri dia, Rasulullah nak tidur, Rasulullah pukul gapo bangun. Hak tu riwayat biasa isteri-isteri Rasulullah. Maka antara orang banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni apabila Rasulullah wafat, dia baru berusia 18 tahun. Otak baru nak tengah cergah kalau kita tengok SPM. Tengok SPM. Maka otak tengah cergah antara Tok Pekoh. Tok Pekoh sahabat adalah kalau perempuan Sayyidina Aisyah. Hukum akal banyak sahabat-sahabat lain bertanya kepada Sayyidina Aisyah. Bak mandi junub, bak gapo kerana Rasulullah buat dalam rumah. Nak lagu mana? Tak tahu sahabat tak boleh nak kata lagu mana. Maka isteri-isteri saja yang boleh tahu lagu mana cara mandi junub Rasulullah kau lagu mana.
Maka antara rojok ke sahabat adalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah apabila meninggal Rasulullah, dia baru usia 18 tahun. Tetapi apabila dia ni bekas isteri Rasulullah, maka semua umat tak boleh nikah dengan dia. Kerana dia ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukmin. Kedudukan dia seperti ibu, tak boleh berkahwin dengan dia. Sekalipun masih muda ke apa, tak boleh hukum dia haram dan tidak sah berkahwin dengan bekas isteri Rasulullah. Apabila lagu tu sahabat-sahabat kalau pergi rumah Sayyidina Aisyah akan letak tirai. Kecek alik laki tirai. Kecek hukum akal kau beliau, sahabat dengan Sayyidina Aisyah. Sahabatnya orang hati bersih dah, Sayyidina Aisyah pun hati bersih dah, tetapi masih menggunakan tirai. Nak tanya hukum akal. Bapa takut hati kita tu Maka katanya Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia akan berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam. Setiap malam Rasulullah kalau nak tidur, yakni Rasulullah nak berbaring, Rasulullah duduk di atas katil dia, atas lempet dia. Rasulullah tak ada katil, Rasulullah tidur atas, kalau kita kat kain tebal. Kain lagu ni lipat dua. Kain tebal sikit, kain jenis-jenis lagu ni kok. Lipat dua, Rasulullah tidur atas lagu tu saja. Rasulullah tidur bawah, tak tidur atas katil. Kita tidur atas katil, dalam katil tinggi dah, cukup boleh ambil puluh dekat ni jekar. Nampak togak nopak naik, tu aku dia tinggi sangat pun. Nampak gatuk jatuh belebok kulit mati, patut tangan-tangan. Apa? Jadi Rasulullah ni tidur bawah. Rasulullah suka hidup susah. Rasulullah suka hidup susah. Sedangkan bukit-bukit di Mekah menawarkan kepada Rasulullah untuk jadi emas. Bukit tengok harta Rasulullah. Bukit-bukit di Mekah tu emas. Tu nilai dia. Bukan simpan dalam penggal dia. Setara tu. Tapi Rasulullah kata biar saya tak sip. Kita tu Pak Rakat. Dua hutang. Hok saya pun jari so. Apa? Lenyo hari dia. Siapa dia nak pergi tokat aku Pak Rakat, tak ada orang tak sila ni. Nak berlaku. Jadi Rasulullah miskin dia ikhtiar, dia pilihan dia. Kita miskin kita, zuhud kita, bukan ikhtiar kita tetapi terpaksa. Kita nak kaya, ya nak kaya, nak harta, ya. Lepas tu dia mau sesuk ni, nak kata lagu mana? Pak kau tidur lagu ni. Nak kata gua ada ikut area mau nak beli kat katil kau sekali super hotel. Kita zuhud kita, miskin kita, hidup sederhana kita terpaksa. Nabi hidup sederhana dia, pilihan dia. Sekalipun ditawar oleh makhluk untuk menjadi harta, mak kau kau dia, Rasulullah terus. Ayo nak jaga hati setara tu deh. Kita dengan benda sedikit pun tak boleh tu. Rasulullah bukit tawar jadi mak tak sih. Katanya dalam Busiri kata, macam mana kau dunia dapat menggoda Rasulullah? Macam mana kau dunia dapat menarik Rasulullah daripada ingat Allah kepada tidak ingat Allah? Sedangkan dunia itu kalau tidak ada Rasulullah, dia pun tak ada. Macam mana dunia yang dia boleh nak menarik Rasulullah, dapat melalaikan Rasulullah, sedangkan dunia itu kalau tak ada Rasulullah, dia pun tak ada. Kita ni sudah kali punya harta kan. Apabila lagu tu Rasulullah tidur nak baringlah. Sebelum baring kita duduk jongkok lagu ni dulu, baca dulu buat adat-adat tidur. Siapa dia buat adat-adat tidur, maka tidur dia seperti jaga. Siapa dia yang tidur, siapa dia yang bangun dengan tidak ada adab, maka bangun dia seperti tidur lambat. Apa maksud tidur seperti jaga? Tidur dapat pahala. Seperti duduk tengah buat ibadat. Kerana tidur dengan adab, tidur beribadat. Patut tidur ibadat dia, tidur suluk terkekeng gitu. Kok ibadat dia ukur rupanya. Ibadat ni tak syarat semaya, tak syarat puasa, tak syarat zikir. Begitu juga hidup kalau tidak ada adab, hidup semata-mata seperti tidur, tak ada faedah langsung kita kata. Sebab tu ulama-ulama antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata tiap-tiap malam kena tidur dengan Tuhan. Bukan kata tidur aja tidur dengan Tuhan, tak maksud tidur dengan Tuhan,
tidur dengan adab. Kalau kita buat adab-adab ni, hak disebut di dalam kitab ni, kita tidur dengan Tuhan. Jadi 8 jam kita tidur, tidak sia-sia. Dikira pahala juga. Bererti pencatat amalan kita catat lagi. Tidur dengan adab berapa jam? 8 jam dapat pahala percuma. Gitu. Kalau tidak, berhenti tidur. Nabi kata diangkat catatan amalan seseorang apabila seseorang tidur. Tak ada amalan. Begitu juga ketika dia lupa dan ketika gila. Ataupun sebelum pada balik, maka hak ni tidak ada catatan amalan. Tidur. Kalau kita buat amal-amal, maka tidur. Tidur yang boleh pahala. Jangan kata ibadat sedekah zikir saja boleh pahala. Kalau kita pada tidur pun dapat pahala. Katanya Salman Al-Farisi kata annasu niyamun iza matu intabahu. Katanya Salman Al-Farisi manusia itu cuma duk tengah tidur belaka. Annasu niyamun. Manusia duk tengah tidur. Pati nak pergi kerja tu, kerja dalam keadaan tidur. Apa maksud tidur? Lupa Allah. Orang tidur dia tak ingat apa-apa. Maka katanya Salman Al-Farisi, apabila manusia biasanya annasu niyamun, biasa manusia ni tidur belaka. Iza matu intabahu, apabila mati baru khabar. Kita ingat lo ni baru khabar dah, mati tu tak khabar. Dah rupanya hak ni tak khabar, mati baru khabar. Kita khabar, baru kita khabar dunia ni apa, akhirat ni gapo, pahala tu gapo, zikir tu gapo, buat adab tu gapo dia. Baru kita tahu bila. Masa tidak, apabila mati baru khabar. Tu standard manusia lagu tu. Hidup dalam keadaan tidur, hidup dalam khayalan, apabila mati bertemulah hakikat sebenarnya, baru tahu, baru khabar. Tetapi kalau orang ingat Allah, orang zikir pada Allah Ta'ala, bukan lagu tu cara ni. Ni kita nak cara nak ajar hidup ni. Nak ajar hidup kita benar-benar. Berarti dalam keadaan tidur pun kita masih hidup, masih dapat pahala lagi. Maka katanya Sayyidina Aisyah, maka Rasulullah pun dan meniup dan membaca pada kedua tangannya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian mengusap kedua tangannya pada bahagian badannya yang dimulai daripada kepala dan wajah. Kepala dia start pada kepala, turun ke muka, sapu, turun ke badan. Kemudian bahagian depan daripada badan dia, tengok ni, ke depan belakang ni. Lepas tu baru mari ke belakang, pinggir kapal dia semua. Kemudian bahagian depan daripada badannya dan beliau melakukan, yakni memulai hal tersebut sebanyak 3 kali. Dalam hadis ni kata siup dulu baru baca. Pasal kata siup dulu dah. Menggabungkan kemudian meniup pada keduanya. Baru baca. Ada riwayat baca dulu baru siup. Nak buat kat mana-mana pun boleh berlaku. Cuma moleknya baca dulu baru siup. Ada berlaku. Sini dalam hadis ni kata gabung tangan siup dulu baru baca. Ada riwayat betul hadis. Lepas tu ada riwayat kata baca dulu baru siup. Boleh berlaku mana-mana. Moleknya baca dulu baru siup. Tak ada orang siup dulu baru baca. Pelik sungguh. Tapi riwayat hadis ada. Nak kata lagu mana? Boleh kita nak beramal dengan cara siup dulu pun tak apa. Siup dia. Boleh berlaku nak siup tu. Siup ni sebenarnya ada kata siup ni tujuan supaya menggetarkan benda. Getar-getar. Kita siup ni ni. Tisu. Kita siup. Jadi geruk kan? Berapa air tawar kita siup? Berapa air tawar kita baca? Tak siup pun tak apa kita siup. Apa? Nak suruh air tu getar. Nombor 1 kena getarkan air. Buat air tawar mesti kita kena getarkan dia. Lepas pada kita baca, kita kena getarkan dia baru molekul dia masuk molek. Kalau pakai baca gini boleh juga, tetapi moleknya kita kena getar. Kita cetik kok, kita pulang kita kocok gini kok, apa penting kena getarkan dia. Baru dia aktif. Kalau kita kan masuk gapo dia boba gapo dia kocok-kocok baru jadi. Kalau tidak cendol duk bawah, ni saya duk di atas, makan jadi tak sedap. Jadi kena kacau belakang. Tu cara dia kena getar antaranya kita siup ataupun kita gonceng.
Tu nak buat air tawar bila-bila nak buat gapo kena buat lagu tu kan. Kena goncengkan dia dulu. Baru ada tenaga. Getaran dia panggil. Kita baca tu sendiri tu getaran dah. Kita baca pada air. Kayak air dia jadi tu getaran. Suara ni dia akan mempengaruhi minda. Masuk ke telinga dia akan setting minda. Sebab tu orang pomo orang baca. Dia getar-getar. Suara tu betul. Baca hot tu. Amal hot tu nak tidur. Baru tak ada ganggunya tidur. Dia hatu lah. Hatu. Apa dah? Hatu raya lah. Hatu gaji lah. Mari tak ada. 27. Bagai tak wajib tetapi benda ni jadi adab dan sunat. Kita royak dah. Kita ni orang ngaji ni bagi orang nak beramal dah tu. Bukan nak fardu ain. Fardu ain kita ngaji lepas dah. Kita nak ngaji fardu ain. Sekarang tambah daripada fardu ain. Nak jadi orang buat ta'at. Membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini dipanggil zikir Fatimah. Zikir Sayyidina Fatimah. Apa? Sebab zikir ni khas Rasulullah hajar kepada Sayyidina Fatimah. Mai mana amalan ni? Satu hadis daripada Ali, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala qultu li Fatimah alaiha salam, "Law ataiti nabiyya fasa'alti khadiman fa innahu qad ajhadakil amal." Fa'atathu falam yuwafiqhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma? Iza awaituma ila firashikuma fasabbiha salasan wa salasin wahmada salasa wa salasin wa kabbir arba'an wa salasin. Zalika mi'atun ala lisani wa alfu fil mizan." Rawahu Abu Ya'la fil Musnad wa fi riwayatin fahuwa khairul lakuma min khadimi. Rawahu Abu Dawud at-Tayalisi fi Musnad. Cerita Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ni menantu Nabi, anak perempuan kesayangan dia. Rasulullah tidak pernah memewahkan anak perempuan dia. Sekalipun dia mampu, pakai sekadar saja. Kerana apa? Kerana Rasulullah kalau orang besar pakai pakaian mewah akan jadi fitnah kepada orang bawah. Kakak ni makan harta ni. Dok ubi ke anak-anak dia. Sudah. Maka Rasulullah sangat jaga sensitif kita di atas ni sentiasa diperhati oleh orang bawah. Maka sekalipun saya dia kepada anak bangsa perempuan dia ni, tetapi dia tak pergi ke mewah. Bahkan Sayyidina Fatimah lah yang hidup selepas daripada orang meninggal habis. Keluarga dia, kakak-kakak dia meninggal, adik-adik dia meninggal, hatta ayah dia, mak dia meninggal, apa dia. Sayyidina Fatimah lah sekali. Dia yang menyaksikan semua peristiwa-peristiwa ayah dia. Dia meninggal umur 30 lebih dia rasa. 30 lebih, 35 atau 38 saya rasa. 30 lebih. Umur 30 lebih dia meninggal. Dia lebih tua daripada Sayyidina Aisyah. Sekalipun Sayyidina Aisyah itu ayat umur tinggi dia, tetapi ketika sebab Sayyidina Aisyah ketika nikah dengan Rasulullah umur 7 tahun baru. Nikah umur 9 tahun. Sayyidina Fatimah lahir Rasulullah umur 35. Ni Rasulullah umur 53, dekat nak itu. Sayyidina Aisyah baru umur 9 tahun. Kira atikahnya dalam 10 tahun 20 tahun juga. Apabila lagu tu Sayyidina Fatimah ni hidup susah. Kadang-kadang Rasulullah pergi jenguk anak tina dia lagu mana boleh tok laki. Tok laki pun sepupu juga dengan dia. Jadi nikah dengan pok sepupu lagu mana. Pok sepupu pun orang susah juga. Orang lah ni ngaji agama nak hidup mewah. Nak suruh jadi ustaz buat kelip kereta, baru panggil ustaz. Kalau tidak tak pakar mengaji agama, mengajar rata pun, kalau tak lewat kelip kereta, buat kelip benda mewah, tak suruh lah mana. Agama berserta dengan mewah.
Bukan nak agama saja. Tak saya. Saya nak agama yang ada pitik. Orang lain. Rasulullah tiap-tiap kali tanya ada pitik, mari jalan rumah Sayyidina Fatimah. Dia tahu tu orang susah. Kadang-kadang duk tidur, Sayyidina Ali lebih lagu tu. Kain selimu, kalau susu tutup muka, nampak kaki cokin. Kalau sejuk tolak kaki, nampak muka sengit. Tak tahu. Tidur atas pasir. Sayyidina Fatimah ni tak tidur atas lepek, tak ada. Rumah susah. Rasulullah sendiri apa kain, lipat kain dua tidur. Sayyidina Fatimah lagu mana malam pengantin dia. Kita habis 10,000 nikah anak tengok kita. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali buat lagu mana? Tanah dia. Kerah, dia ambil kayu cocok dia jadi lembu. Pasir jadi lembu. Apa kain selah? Apa kain selah atas pasir? Atas pasir. Bukan burung puyuh ni. Tak manusia tidur lagu tu. Kalau kita kata orang suka burung puyuh tidur atas pasir. Tak. Apa? Tak ada masalah apa melahirkan wali-wali untuk dunia keturunan dia lah. Okey. Apabila lagu tu susah hidupnya, Sayyidina Ali bukan orang malah pergi buat kerja, tarik air, buat kerja gering lah. Kadang-kadang ngopoh tak padan, sekali akak timbunya wis putih, watama. Biasa orang buat kena. Tak ada masalah. Gaji semacam Sayyidina Ali cari nafkah. Tetapi dalam lagu tu Sayyidina Fatimah ni muka anak pas orang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Zainab, Muhammad. Maka jenis biuk juga Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Apabila lagu tu penat lah. Cara ke anak lagi. Patu gelik nak uli tepung lagi. Tengah malam nak angkat air lagi. Bukan jamin kita lah ni tekek pulah tu ambil air. Tekek nyala masuk nasi ke dia. Tak. Pergi cari uli tepung ke dia apa semua. Apabila penat lagu tu Sayyidina Fatimah ngadu. Dia kata abang, inilah abang boleh pergi jumpa dah ayah. Papanya. Ini kita rasa tak cekap ni. Sayyidina Fatimah ni orang bukan jadi tubuh berisi, tubuh biasa ya. Dalam riwayat-riwayat kata dia jenis tubuh tinggi, tengok. Jenis tak berisi lah, tubuh tak berisi sangat. Maka kalau dia pikul air nelah ni atas kita, lemuk saja atas baru. Cara lem betul-betul. Ni bagus dia ni menelah ditulen. Tak pikul air kulit. Bukan bagi lembut. Kulit ni tajam, nelah. Pokok ketika dia meninggal nampak ni kesan. Sebab dia duk pikul air. Khidmat ke tok lelaki. Tok lelaki susah setara mana taat juga menggopok sepupu dia lagi, suami dia lagi. Apabila lagu tu dia kata abang, kecek ngayuh boleh ke tak? Kecek kah? Oh. Gini kata kita tak urut weh seru. Cara ke anak lagi, anak jalan kata. Pakai susahnya lah. Sayyidina Hasan kadang-kadang Rasulullah mari tengok cucu dia. Sayyidina Hasan tak boleh nak bangun. Bapa? Lapar saja. Cucu dia. Siapa bangun, ping rebah. Jalan-jalan ping rebah. Okey kata penyakit ke apa tak. Lapar saja cucu Rasulullah. Jadi kehidupan Sayyidina Fatimah ni tak mewah langsung. Bukan tak mewah, jadi susah pula. Apabila lagu tu dia mengadu kata, oh ya lah kalau ayah boleh tawan ni, kita nak minta seorang pembantu khodam untuk cara ke ambo. Ambo tak ada dah tepung lagi anak atas tekuk lagi jadi tegak juga ambo pun nak usaha dah nak khidmat ni. Mai ngaletih ni lagu mana? Katanya Sayyidina Ali tak apalah, abang kecek. Abang tengok kalau Rasulullah dapat harta rampasan perang, ambo ayo abang pergi tengoklah. Boleh minta seorang pun tak apa. Maka Sayyidina Ali pergi. Rasulullah dapat harta rampasan perang apa dia? Apabila pergi tu sahabat-sahabat lain duduk guru, Sayyidina Ali duduk jauh, mungkin nanti juga. Tengok jauh nama Rasulullah sibuk. Dia pun kata, Rasulullah sibuk kali. Lari pula dia, lari pula klik tu. Sayyidina Rasulullah kasih tu, nanti dia ada hajat tak? Oh, dia mari-mari. Nampak macam ada nak kecek bendok. Klik Katanya apabila kelik, Sayyidina Fatimah kata, buah nak kecek apa? Tahu. Sayyidina Ali kata, apa tengok ayuh nampak sibuk, kata. Tahu biar kecek oleh lah, kalau kita lepas ni lah. Katanya Sayyidina Fatimah, tak jadi. Orang agak dia tak sekecek pun. Nyawa mandi lagu tu. Sayyidina Fatimah kata tak apa, apa pergi lah. Apa pergi sendiri lah. Katanya Sayyidina Ali, pergi. Dia pun nak pergi sangat. Pergi Sayyidina Fatimah pula. Sayyidina Fatimah nak pergi orang jatuh saja. Ramah dah pulak sudah. Duduk kok jauh-jauh juga.
Nampak nak kecek benda. Rasulullah perasan juga anak tino dia mari. Apabila lagu tu duk tinggal dengan gi pula balik juga. Maka kelik Sayyidina Ali kata, "Ha, lagu mana Fatimah? Kecek dah dengan ayah." Tahu payung nampak sibuk. Tak boleh harap juga. Oh, sedap kata kau orang. Baru tahu kata kita cari sendiri dah. Maka Rasulullah perasan Sayyidina Ali mari Sayyidina Fatimah. Lepas pada urusan saya Rasulullah pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah Sayyidina Fatimah. Dia kat ketuk pintu tanya Sayyidina Fatimah. Masuk kecek kata, "Apa dia?" Fatimah kata. Ada riwayat kata, oh Rasulullah masuk Sayyidina Fatimah duk tengah huli tepung. Kijak dia lah, kijak rumah lah kalau kita tengah masuk ke apa dia. Kau duk tengah huli tepung. Berat. Katanya Rasulullah kata, "Apa Sayyidina Fatimah nampak mari apa? Ada ajak ke apa wahai Fatimah?" Katanya Fatimah kata, "Apa ada ajak wahai ayahanda? Ada ajak ke apa? Saat ni apa? Orang nak tanya, nampak pergi tak ada nak kecek kira," katanya. Gini kata ayah kita tak cekak rasa. Lo ni wak ke jauh rumah malam lagi di Pungguhai. Malam Pungguhai saya dapat tengok tak tu. Bet tengah hari depan orang ramai lagu ni. Nama jaga dia anak Nabi juga. Jaga tengah malam orang tak nampak. Tengah malam dulu bukan super tengah malam lo. Ni lampu belum benar. Gelap lemak kami dulu. Jalan tu gak tak sini nampak kau orang isi air lagi. Sepak batu tak tahu berapa kali tak nak cerita tak tahu. Gi Pungguh. Katanya wahai ayahanda apa benar wahai ayahanda. Cara rumah, cara kepada Sayyidina Ali, cara kepada anak-anak rasa tak cekak. Jadi kami musyawarah lah laki bini nak minta khodel lah. Sorang kalau ayah ada khodel, ayah rasa macam tak guna, kau kapo dia ke, nak minta sorang untuk khidmat kat hamba. Katanya Rasulullah kata, oh lagu tu. Ada riwayat. Rasulullah pun ambil Sayyidina Fatimah tengah uli gandul. Tengah uli dia batu giling, bukan numbuk sambar. Dia batu giling ni, kalau orang bahasa tahu, ada orang minat batu giling. Kalau batu pula tu, yang ada batu panjang tu, dia giling gitu. Maka Rasulullah ada riwayat kata batu giling gini, Pak. Style kisah dia jamin dulu, siapa dia besok buat berah, apa dia ada lah. Dia panggil apa dia? Kisah dia. Kisah dia. Batu dua putih yang tak berat juga, cucu air sikit tarik go lagu tu. Rempah atas kaki selok. Batu lagu tu. Lo ni orang tak buat dah pakai tekil automatik belakang lo ni bagai plastik kat ni belakang. Apabila lagu tu Sayyidina Rasulullah nak menghibur ke anak dia. Moga penat ni. Nak jadi taat ni payah. Bukan goyang kaki main handset, main handset. Anak tepik wah menanak nasi untuk lelaki duk main handset. Duduk chatting, duduk gapo dia. Dia kerja nak jadi solehah gapo. Solehah ni benar. Bukan kata duduk saja, jalan maidin, jalan gapo, buah kau ni. Tok lelaki makan pucuk kayu. Gerak laju. Makan pucuk kayu jilah, meja-meja. Tak cara kau tok lelaki tiba-tiba kau yang solehah. Kau yang isteri yang solehah. Tak jadi apa. Benar nak jadi solehah. Apabila orang kata lagu tu saya nak Fatimah ke. Engkau benar. Dia buat kerja macam style nak mecok. Orang tengok setara mana sangat. Sekali pokok dia ahli syurga tapi perasaan lumrah orang perempuan tu dia ada lah. Gaya dia. Tok gaya. Rasulullah kata mari ke anak tino hamba. Mari ayah buat. Maka Rasulullah baca bismillah. Kawin tu gerak sendiri. Oh saya nak Fatimah suka. Rasulullah kata bismillah. Patut kisah dia tu gerak sendiri. Gerak. Suka saya nak Fatimah. Nak menghibur anak tino dia. Katanya saya nak Fatimah. Maka berhenti. Ada kata saya nak Fatimah. Ada kata Rasulullah saya nak Fatimah kata berhenti. Maka katanya Rasulullah wahai Fatimah. Kalau kamu tak royak apa dia, patut kisah ni akan berputar sampai kiamat. Kita boleh tengok lagi, boleh buat pamian dia bagi jenguk sungguh. Nabi sebut lagu tu. Ulama kata, kalau lah saya dapat tengok tak kata berhenti, pertama benda tu akan nampak gerak sampai mana. Nabi sebut je kat Nabi ni tu sampai kiamat. Kedua, bagi tu sampai ada. Sampai kiamat. Tak hilang, tak gapo kita boleh tengok. Gerak. Saya dapat tengok kata lagu tu kata berhenti. Ada sahabat lain Rasulullah pergi makan rumah dia, maka Rasulullah dia minat pohon atas. Bahu kanan. Maka Rasulullah minta bahu. Boleh.
Sekali pula Rasulullah minta bahu, boleh. Kali ketiga Rasulullah kata minta bahu, so lagi. Maka tuan pun kata, ya Rasulullah, hamba sembilan seekor ya. Bahu atas ni ada 2 ya. Rasulullah kata, kalau mu tak jawab lagu tu nescaya sampai kiamat aku minta akan boleh berlaku. Tahu kan? Rasulullah ni mukjizat semacam. Lagu mana sahabat tak buat email? Duk tengok mukjizat, duduk makan mukjizat. Bukan makan ni biasa lah tu. Makan ni cemuk ni boleh makan beratus-ratus orang. Mari ke mana? Duk makan mukjizat berlaku. Tengok ada tolong. Lepas tu duk makan siapa dia? Makan ni bagi mukjizat saja sahabat-sahabat. Tak kuat lagu mana iman. Kita hok boleh makan mukjizat lah ni so. Kau nampak itulah hok jelas hok tak ada khilaf. Air Zam-Zam. Tu mukjizat Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sampai sekarang kita boleh makan, boleh minum. Berkat sungguh, berkat sampai kiamat, sampai kiamat. Boleh rasa. Tu mukjizat. Apabila lagu tu, maka Rasulullah kata gini, wahai Fatimah. Ayah bukan tak sewi. Beri khodai kamu. Tetapi biasalah kita orang atas kadang-kadang takut orang nampak. Sesek kroni dia ya. Jadi gini, ayah beri cadangan kepada mu, ayah nak ajar satu zikir. Zikir ni kalau kamu baca, lebih mu akan rasa cegah, rasa segar, lebih daripada mu ada khodai lah. Kalau mu ada khodai, mu rasa rehat, apa dia? Tapi zikir ni mu akan rasa cegah, rasa segar. Maka dipanggil zikir ni zikir Fatimah. Sebab Rasulullah wikhah kepada Sayyidina Fatimah. Dan amalan orang-orang perempuan kalau rasa letih, naik wak gula, makan beg wak kerja berat, kita sibuk amal zikir ni. Ataupun kita jadi masuk etik. Etik ke mana? Di minding sebentar, pergi destor sebentar. Tu etik juga lah buat kita ni. Petak ilmu, petak pergi derak tepi patah. Tu panggil etik. Lagu tu jadi letih. Lagu tu amal zikir ni. Zikir Sayyidina Fatimah dia panggil tu satu riwayat ke hadis ni. Orang kata baca subhanallah alhamdulillah sebelum daripada tidur. Rasulullah kata sebut lagu ni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Pas mu tidurlah, insya-Allah pagi esok kamu akan rasa cegah. Maka Sayyidina Fatimah kata rasa cegah sungguh, rasa 2-3-4 orang kita kuasa tenaga tu tak payah ambil khodai apa. Cerita dia ada riwayat lagu ni cerita dia. Ada riwayat macam yang cerita saat ni, ada riwayat kata lagu ni daripada Sayyidina Ali, beliau berkata, aku berkata kepada Fatimah alaihi salam, jika seandainya kamu datang kepada Nabi. Sahabat-sahabat dulu tak panggil ayah. Sayyidina Fatimah sendiri tak panggil ayah. Kadang-kadang dia panggil apa? Ya Rasulullah. Gelar ayah dia. Tok tua tak panggil. Tok tua hamba tu Sayyidina Ali tak panggil tok tua, dia panggil ya Rasulullah. Meminta kepadanya, kepada Rasulullah pembantu. Sayyidina Ali wayak kepada Sayyidina Fatimah, kalau ada masa pergi jumpa dengan ayah, minta kat seorang pembantu. Kerana sesungguhnya kamu telah lelah dengan pekerjaan rumah. Aku tengok mu ni berat, kata wah kerjaan apa tak cekap. Sayyidina Fatimah ni biar bukan tubuh. Tubuh tak berapa nak itu. Siapa dia pernah bermimpi lagu tu lah dia, tua dia. Tak boleh doyak banyak-banyak. Tubuh Sayyidina Fatimah ni aib, kita ambil selekeh cek peribatan tubuh dia. Wayak gini, jangan. Dia masa hidup pun dia tak sibuk beritahu kat orang. Siapa dia bermimpi, boleh tengoklah dia lagu mana. Biasa mimpi Sayyidina Fatimah ni kita tak boleh tengok dia. Siapa dalam mimpi tak boleh tengok. Kebanyakannya orang tak boleh tengok Sayyidina Fatimah. Ada orang nampak Sayyidina Fatimah macam dia bercacah lagu ni, tapi dia nak tengok tak boleh. Bangun. Biasa Sayyidina Fatimah akan buat lagu tu saja. Tak boleh tengok tubuh dia, tak boleh. Siapa dalam mimpi. Ketika dia meninggal, dia pesan kepada suami dia, kata, kita ni tanah tengah malam. Rasanya makruh tanah tengah malam. Apa? Menyebabkan kita kena guna api. Ambil dulu ke kena pupuk. Tak boleh panggil apa dah? Popo tu lah ni. Pakai karut muka apa dia ni. Jadi guna api ni tak berapa comel dalam mazhab kita. Makruh tanah tengah malam. Saya nak Fatimah pesan tanah tengah malam. Waktu tu Sayyidina Ali 2-3 orang keluarga saja. Ketika akak hamba tu, jangan akak lagu tu, nampak tutup tubuh hamba. Cari tutup. Ni Sayyidina Fatimah ajar waktu tu.
Gekuk ni, gekuk dari atas mayat ni. Jangan dedah lagu tu, kita buat gekuk ni Sayyidina Fatimah aja. Lepas pada tu, laki kau perempuan, kau apa dia, sunat letak gekuk di atas. Biar tak nampak pantai tubuh dia, jangan dedah lagu tu. Maka Sayyidina Fatimah kata, buat anyir, buat apa dia, letak dengan daun. Letak atas tu, buat bau pipiku. Sayyidina Fatimah. Maka beliau datang kepada ayah dia. Maka akan tetapi tidak berjumpa dengannya, maka Nabi pun mendatangi Sayyidina Fatimah seraya berkata, apabila tak jumpa lagu tu, maka Rasulullah kita tanya khabarlah natu dia. Tapi Rasulullah tak pernah merungut kepada Sayyidina Ali. Cari kerja lah. Tak. Anakmu nak pakai pasir, kata dia. Anakmu lapar, mu tak ada tanggungjawab. Tak ada. Heran. Kita lah ni nampak natu goyak kaki kan. Natu tak pakai. Natu ko hatu ko gapolio ni. Dulu nampak masa sebelum nikah nampak wak mari Volvo, wak mari Mercedes, apa nipu punya Volvo pinjam 30 hias hari dah dulu. Lo ni gapo tak tahu pinjam Volvo, nipu punya kena tipu. Tok tua niat nak nikah boleh harta dah, maka dia tipu. Kalau tak boleh wak mari harta, dia tak akan benci kepada natu dia. Muka dia sekalipun natu dia baik, pakai pio bulan, palasok, kedo naik motor, tak jadi mana natu aku. Tahu naik motor, bel lagu tu duk main palasok. Apa? Tua tu mata duit tu. Ni, S. Jila-jila, minta mahal-mahal lah sikitnya. Anak tengok kita ke ngaji universiti, UFO sebenarnya. Masuk, minta 20,000, cari tu ke pitik kakak jatuh tu. Nikah. Memang ada hak minta mahal, betul, bagi perempuan. Tetapi Nabi doa kepada orang yang minta mas kahwin murah berkat perkahwinan. Seberkat-berkat perkahwinan adalah paling murah mahalnya. Hak untuk kita minta betul boleh, tetapi nyanyi. Lebih-lebih lagi musim payah lagu ni, Allah, budak-budak jatuh, budak-budak tino tak boleh nak nikah. Apa? Kalau tino nak nikah, mak dia kata, "Bang nak nikah dengan orang jatuh mana? Nak pakai pasir, ingat sedap pasir goreng." Dia dah kata lagu tu. Orang jatuh pula. Kalau nak nikah, pok dia tanya, mu nak sarah anak orang dengan apa? Mu nak pakai staging. Tahu tak staging tu besi? Nama, bang nak pakai apa dia? Dia jadi kecek pak rezeki, nak jawab lagu mana? Ada orang tanya soalan dia tak boleh jawab, berat lagi. Awak nak minta anak makcik ni, awak boleh jamin kalau pergi makan dia. Tanya lagu tu. Ambo sendiri yang tak boleh jamin. Takut mati lepas ni tak tahu. Tanya soalan yang Tuhan boleh jawab. Ambo tak boleh jawab soalan lagu tu. Ni tanya supaya malaikat mahu duk. Nak minta anak dia ya. Anak dia pun bukan nak kata comel ratu sangat. Dok, kaki panjang pendek sebelah. Tetapi muka masuk universiti sikit tu kan. Tak ada apa lah. Bedok. Putih sini, gelap sini. Supaya mawah. Minta tu gak tanya 10,000 tanya. Jadi Rasulullah tak pernah merungut kepada Sayyidina Ali. Allah nyanyo anak tino ambo. Patut ambo suruh dia. Model macam we makan comel lah. Rumah biar ada perhiasan ke, biar ada perabot ke. Tidur atas. Allah ambo tengok tutup muka nampak kaki jom. Rasulullah tak pun benda lagu. Tengok. Tu menang tutup tua hok molek. Tok tua jadi kubur. Kalau setahun tahu mai kereta baru mecah. Jadi lemah. Dan aku tutup bijak awam ni kok lagi. Dia itu anak sayur ke. Nama kau jatuh lapis atas muka lah kau boleh tak jadi lemah. Tapi tahun depan apa nego nampak kereta baru dah pula tukar. Steady nak tu aku. Tak semaya. Tak apa kau kereta baru nak tu. Bunuh haya tok tua. Nak berkat lagu mana? Tok tua ada kepentingan dalam nikah. Isteri ada kepentingan. Suami ada kepentingan. Nak berkat apa dia? Bukan cari Allah di dalam perkahwinan. Kita kalau cari Allah, hubungnya semakin rapat. Suami isteri. Kalau cari Allah, berkat. Tapi kalau bukan cari Allah, dia kau jauh. Oh ni ada matlamat dia, ni ada matlamat dia, tok tua ada matlamat dia. Kena tu nikah pula kerana ada niaga kok. Kita saing ke tak segi piti. Pergi kot lain, sebenarnya kita saing dua ni piti hamba pun jadi piti demo juga. Tak segi lagi harta kok orang. Ada juga. Macam-macam jenis.
Patu tiba-tiba kata nikah apa nikah apa kubel. Dia mau niat gapo? Dia mau niat nak Tuhan, kau nak berkat, kau nak gapo? Pada kubel atau demo. Kalau niat pada harta, hilang saya, hilang gapo. Nah, tua kata saya ni tak perlu. Apa? Kalau nak main keru, ciruk perut lah. Nah, mula-mula panggil bel lagi, bel. Dia lapar lah. Bewok lah gitu. Bewok hidup semata-mata. Apa? Otak dok fikir makan. Otak nak mikir mewah. Otak dok fikir kok plastik. Otak dok fikir kok sofa. Tu matlamat bahagia. Tak ada tu bukan bahagia sebenarnya. Niat lagu tu sudah. Temu rabu lah kita ni. Tak cakap baik-baik tawa lah kita ni. Mari orang ni ambo bakpo rasa tak suka betul laki ambo. Bakpo ambo rasa tak tenang dengan dia. Tahu tak ada perasaan ke apa. Oh dia ada perasaan ke pitih dia. Bukan dia nak saya untuk laki demo. Kalau dia nak untuk laki demo, jauh. Dia molek dah. Apa yang dia tak saya ikut tahu. Untuk laki demo kata demo. Dah juga. Dia tak semaya baik. Tak semaya. Tahu tak ada perasaan. Curi tu Pak Dakat. Susu-susu beolo gitu aku juga ya beres. No, boleh tu Pak Dakat tiba-tiba lah. Mata duitnya sungguh. Tiba-tiba minta air tawar nak suruh hidup berkat. Nak suruh anak jadi taat. Nak suruh dia boleh taat kepada suami dia. Nak suruh suami dia bertanggungjawab. Dia mau niat gapo dalam nikah. Boleh dah kan? Tak laki dia mau beli dah sopak. Dia boleh kan? Tak laki dia mau beli dah kan? Lasik boleh dah kan? Tu kadang-kadang perjalanan perkahwinan, usia perkahwinan kita. Bahagia, harmoni perkahwinan kita, niat gapo, mula-mula nak nikah dengan dia tu gapo. Nikah dengan datuk nak jadi datuk, boleh datuk dah. Sekalipun tua tekan semacam, nama biar minum air medu semacam, boleh main tekan lagi tu. Bapa dah boleh datuk dah. Tu matlamat kita, tu yang hidup apa yang kita minta. Tiba-tiba minta bahagia, dia mau niat gapo. Nak suruh isteri untuk suami bagus. Dia mau niat gapo. Lagu tu. Habis air tawar dah kita baca. Tahu amat tak ada perasaan lagi. Suami pun kata tak tahu lah. Amat tengok muka tu. Bini amat kau tu. Tahu? Dulu masa nikah kau amat ni muka tak tahu. Apa beli macam ada makeup. Tahu muka pada tukar perima tu. Ada muka suka bewok pada ikut mana. Dia mau nikah kerana gapo. Kerana comel dia. Nya buruk lah manusia. Nya tak suka ke apa dia. Tapi kalau nikah kerana Allah. Nikah nak jaga agama. Nikah nak bertanggungjawab kepada dia. Dia jadi gapo dia kita tetap kena tanggungjawab dia. Kena saya kena cara dia. Jadi kena baiki niat masing-masing. Tengok saya nali dengan Sayyidina Fatimah. Gapo dia matlamat dalam perkahwinan dia. Harta. Tak ada seperti aku harta. Gapo dia? Anak tu ada lah anaknya. Harta kemewahan rasa tak ada lagi. Maka Rasulullah tak pernah tegur. Ni seorang mertua. Rasulullah ni ada belakang. Dia menantu. Dia mertua. Dia gani. Lagu mana mertua? Ni kena belajar ni. Ni kok kita ni ketua belakang ni. Ada tino belakang. Gapo orang menantu dah sore-sore. Lagu mana kita? Anak kita niat gapo dia. Dalam ini kok. Ni cuik pula nak tino. Jantan ni kenapa ni? Kenallah tepi jalan. Ya kerja kapur. Kerja driver. Driver kapur. Driver kata tukar. Oh, ambil picipan. Hari tamu tu kata honeymoon tu pergi lah mereka. Pergi Kutub Utara. Honeymoon dengan buah. Dari ais jumpa malam. Bahasa aku. Patut kalau deket lebih tua lah. Sekali. Mak rezeki. Ulu kuih. Dia duduk. Allah manusia. Boleh tak dia nak. Maka Rasulullah tak pernah kritik kehidupan menantu dia. Ingat kita mertua jangan masuk campur. Urusan anak tino kita ke anak jantan kita. Kerana dalam mahkamah tu antara penyebab kepada bercerai seseorangnya antara sebab mertua. Tu lebih-lebih lagi perempuan. Muk tua. Tuk tua tak beres. Dia tak cara apa tuk tua makan nasi gitu. Mau sihat tak? Mau sihat ayah beres tak ada kapur. Asal jangan mati ada penyakit covid beres tak ada masalah kapur ni.
Mak tua, sudah. Kalau duduk dengan mak tua, paling sakit hati sekali kalau mak tua hok jenis tak tahu ke mana. Sikit-sikit kritik. Kita pening pada, kita duduk dalam bilik, malah aku terbangun kata. Patut bangun pagi. Bangun pagi sangat tu kata, oh dia tak kacau air pagi-pagi lepas mandi sikit. Uluh. Sebuah salah berlaku. Kita duduk saja, apa duduk saja, tak ada pergi-pergi nyapu, kau sapu. Allahnya kritik. Disyukir jangan duduk dengan tok tua. Bunuh kita ni. Kalau tok tua baik tak apalah. Tetapi kebanyakan tok tua lah tu. Sebab itulah kalau kita nak nikah, teka tok tua tino. Kalau tua teka tok tua tino beres kita. Biar tok tua tino tu saya kita, sama ada hak tino ataupun hak jata, teka. Kalau hak tino, dia pik selalu dengan tok tua tino tu. Nah, tanya dia nak makan, kalau boleh suap tok tua tino. Titik air mata dia kata, Allah, ayah mung tak ada suap mek kata. Mek nak kekoh muka gigi jaga-jaga takut kepik kangen. Dia kata, tak apa mek, tak ada masalah. Tak apa dia suap tu tak titik air mata kawan tu. Weh anak-anak main tak suap mek. Tak apa kacanya dia juga capi bela-bela. Namun weh minum tok tua dia. Straight molek tok tua dia kena ke dia. Ha kan? Hak tino kalau dia tak kena sudah lalu. Hak betul jadi tak betul. Kita telefon, kita kecek, kita penat sikit, kita nak ngepek kat anak kita. Dia kata, oh, serabut kemek kata. Oh, Allah. Mari ziarah rumah pun, kita dah tengok kalut kapal dia mek, kita kalut sikit. Nampak tak sungguh lah mana, tak apa mek kelik. Oh, pulak, ya Rabbi. Tak kena berlaku. Jadi tok tua ni masalah juga. Mahkamah koyak sendiri antara punca perceraian lah ni, tok tua maksudnya. Sebab tu kita lah ni tok tua belakang ni, jangan campur. Lainlah anak tino kita kena katok. Tu urusan hanya tu. Tapi kalau hidup dia susah kau gapo, ya kata dah dia menikah dulu. Mu sabarlah dengan suamimu pun. Saya nak Fatimah sabar dengan Sayyidina Ali. Tak pernah merungut dengan ini harta. Dia tak pernah merungut harta tak pernah. Sahabat-sahabat dulu tak pernah kata kelemah kau gapo dah. Kena buat lagu tu. Itu kan. Suami nak uwi, alhamdulillah. Tak sibuk nak kata lagu mana. Baik beli ikan kuri boleh makan ramai-ramai. Maka Rasulullah pun kata kepada saya, apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian inginkan? Rasulullah kata, Ali, Fatimah, ayah nak ajar satu zikir. Zikir ni lebih baik daripada orang minta tadi, khadam tadi. Iaitu apa dia? Kalian berdua akan berbaring tempat tidur kalian, maka bertasbih. Ketika nak tidur, baca tasbih 33 kali. Hamdalah 33 kali. Takbir 34 kali. Maka jumlah keseluruhannya jadi 100. Tapi pada lisan 100, tetapi 1000 pada amal timbangan. Ada riwayat kata lagu tu, kelebihan dia seperti 1000 kali di situ. Ada riwayat pula berkata sesungguhnya zikir tersebut lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pembantu. Ada riwayat kata lagu. Jadi zikir Fatimah ni dia beri tenaga kepada kita. Tu amalan bagi perempuan seletih tubuh dia buat lagu tu. Kita orang tinggal kali seletih tubuh antara amalan dia mandi dengan air garam. Ambil air garam, bubuh dalam beledi, ambil skelo boleh garam, bubuh dalam beledi, kaca, ambil daun dara kau gapo kaca mandi sebelum maghrib, konyo-konyo, okey, dia akan jadi segar tubuh kita. Kedua, mandi dengan air batu. Lo ni ke ada orang spa air batu lah gapo dia. Jangan mandi dengan air batu direct, nyetok gak muka hok tu wadah tu gak. Nampak kalau kita kalau getah gak tarik gak hok dok gini doh. Bukan hok dok jetak lagu ni tak jetak lah mana doh. Cara mandi air batu, cari air besar, ambil air batu sikit ya dalam cemok ni ko, kaca biar ada air batu. Kaca mandi, tubuh kita jadi kuat. Jadi tahan. Tu antara amalan dia. Air batu pula kalau nak suruh molek lagi, nak suruh laku ko zaman-zaman ni, nak suruh laku, nak suruh orang tengok kita, cucu air minyak atar. Minyak atar, cari minyak atar 1000 bunga. Tak payah cari bunga dah. Pakai ada 1000 bunga dah. Tulis air mata 1000 bunga, cucu dalam air mandi tu, air batu tok kaca mandi.
Nah, insya-Allah tubuh jadi berseri, awet muda, muka jadi bersinar bana. Nah, supaya buh berada dah atas muka. Keling-keling-keling lah, beling-beling panggil. Tengok ada soalan. Ada orang tanya minum air baca Yasin jadi syirik apa hukum? Ngaruk orang ni. Air baca Yasin tu lah. Air kita tak baca Yasin jadi syirik. Apa jadi syiriknya? Kena royak sebab lah. Ada orang kata benda lebih bisa pada Tuhan. Ingat, orang yang kata syirik tu sebenar syirik. Siapa dia yang berkata kafir? Kafir ni syirik ni kafir lah maknanya. Siapa dia yang berkata kafir kepada seorang Islam, maka kafir tu kena kepada dia kalau orang Islam tu tak buat benda-benda kafir. Maka orang dok kata syirik kepada orang minum air baca Yasin, maka orang hok kata tu jadi syirik. Lagu tu. Tak ada apa salahnya. Rasulullah macam-macam baca di air, ada riwayat Rasulullah sendiri ada baca-baca di air suruh minum. Ada Rasulullah kalau buat air tawar dia celuk tangan dia baca. Ada Rasulullah baca, kalau tak boleh baca Rasulullah gantung, macam-macam. Tu sahabat-sahabat buat. Tak ada jadi syirik Syirik ni orang tak mengaji akidah. Duduk senyap di rumah tak buat gapo dia pun duk percaya siji membahagiakan dia. Ambo kalau tak ada siji mati anak-anak ambo. Tu syirik belaka, tu jelas tu syirik, bukan syirik kopi-kopi, syirik jali lah tu. Ambo kalau tak ada kerja matilah ambo. Hidup mati ni tu. Kalau kita kata nyawa menghidupkan pun jadi kafir dah. Yang menghidupkan itu boleh tak Tuhan hidupkan kita tanpa nyawa? Boleh. Cabut nyawa Tuhan nak berhidup boleh, tak ada masalah. Sebab hidup dengan mati itu tidak syarat kata ada nyawa. Cuma maksud mati itu berpisahnya nyawa daripada badan. Jadi tak ada benda yang boleh menghidup, mematikan kecuali Allah. Dia kata ustaz ada kecek dulu mana masalah Quran terjemuh ini sesat. Pas lagu mana ambo nak faham makna ayat Quran supaya faham dalam semaya tu nak dapat khusyuk lagu mana gini. Sesat sini hak terjemuh bukan semua ayat tu sesat. Ada bab-bab dalam terjemuhan dia tu salah. Kita bimbang apabila kita tak tahu, kita pakai baca terjemuh kita beriman direct semua. Kita mana tahu hak benda ni terjemuh ni salah ke betul. Tapi setengah Fatihah boleh kata hampir tak ada lah terjemuh hak Fatihah salahnya, hak betul lah. Tetapi hak lain takut-takutnya. Kita nak kata salah pun kebanyakannya ada kesilapan dalam itu. Kita tak tahu pakai agama belaka. Tapi kalau kita nak ambil makna untuk faham dalam Al-Quran boleh. Tetapi tu kena mengaji guana-guana. Takut kita pegang hak salah tu. Dalam 30 juzuk tak semua salah. Adalah hak tempat-tempat salah dia. Jadi boleh guna tetapi hamba takut dia baca hak tu hak salah tu nya pegang nyanyo. Dia kata hamba pernah semaya Zuhur di masa pameran Atifak dulu. Tapi hamba semaya dengan ustaz-ustaz baca cepat dia kata. Ambo siapa mikir dah kodoknya baca Fatihah. Dah kalau tidak ambo tak rokok lah kalau tak baca Fatihah. Ambo dah lah bacanya, cuma kita ni kadang-kadang baca slow. Sebab tu moleknya kalau orang slow ikut tu email slow. Jangan ikut tu email cepat dia akan jadi letih dia. Apa? Menyebabkan dia tertinggal ke apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Senyum dia boleh nirwah ni faham apa bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sungguh lah. Kita dah biasa baca lagu tu kena berlatih lah. Tak ada masalah gapo-gapo. Baca beres belakang dah, cuma kita lambat nyanyi. Kalau semayang dengan orang lain cepat kat nyanyi kita kalau baca sama-sama lambat tak apa. Sebab itulah sunatnya orang kalau jenis baca slow jangan berimeh dengan orang baca cepat.
Sama-sama sah. Orang baca cepat pun sah, orang baca lambat pun sah. Tetapi tak jadi masalah lagu tu. Dah lah hamba gigi persu lagi. Nak akak cepat-cepat, jatuh gigi perlu telah kena hak sepotong ah. Kabar-kabar nama selok kerol. Apa ni? Telah gigi persu. Jadi lagu tu hukum dia. Sah, tak ada masalah gapo dia. Hukum suami kuat main game sehingga abai anak dan isteri. Gini, bukan masalah main game itu salah, masalah dia abai ke. Abai ke tanggungjawab dia. Nah, tak cara ke bini, tak cara ke anak main game. Bukan main game, main haji ko, semaya sunat ko, siapa tak cara ko laki bini ko, keluar dakwah siapa tak tinggal laki bini ko, tu sudah dosa belaka. Hak mana wajib, hak mana sunat, bukan di main geng-geng tu boleh kata biasa ya. Tapi salah di abai anak-anak tu. Apa saja tanggungjawab hak wajib atas seorang suami, kalau dia abai berdosalah dia. Nya jawablah dengan Tuhannya. Nah, lagu tu. Lainlah kalau isteri dia redha. Abai tak apalah, keluar dakwah saya redha. Tak kelik tak apa. Saya tengok tahu, biarlah abai tak ada pula jadi rasa bahagianya saya. Nampak lagu tu. Tak apalah. Masalah isteri pula. Ni ketuk kursi kata. Nampak? Tak ada adab. Nampak? Masa mula-mula kahwin dulu malu. Allah malunya lah. Nak ketuk masuk dalam bilik air. Tu basuh ketuk basuh. Nyamai dulu malu sangat eh. Spray sikit tak siwi bang. Lah ni tengah makan nasi. Perop bunyi. Acu makan pula perop. Nya tembok berguling bating tok laki dia. Tak boleh nak kecek. Apa hukum dia gini? Benda itu menjatuhkan maruah kalau depan orang ramai. Kalau tepat-tepat je jadi macam menjatuhkan maruah. Benda tu tak dosa tapi kurang adab lah. Kurang adab. Lagu tu. Ni bolok. Kadang-kadang pada berde pula doa itu. Top ngelik apa semua. Nampak pasal tolong. Tak ada benda nak main. Nampak. Kadang-kadang tolong tahap mereka tu. Depan orang yang nampak jaga sikoh. Kau gapa jaga. Jadi benda tu lagu tu jadi pot tolong lah. Kita nak kata berdosa pun dok. Apa hukum kita tak beritahu kepada contohnya pasangan isteri suami lah. Misalnya keluarga isteri itu ada masalah, misalnya masuk jara ke apa dia. Jadi ya hak tina tak royak cerita ayah dia duk jara ke apa dia menipu ke dak. Dah dia tak tanya cakap kita nak jawab. Benda tak wajib beritahu semua. Tapi kalau benda itu mengganggu kodok perkahwinan tak ada ganggu ke apa dia, amun nikah ngambur ke. Tak ada masalah ke apa dia. Tak syarat kena beritahu semua rahsia baru dipanggil jujur. Dak. Ada benda tak perlu beritahu. Nak jaga aib juga. Kita tak beritahu pun nak jaga aib juga. Ada kepentingan juga. Pas nikah bukan nikah dengan tok tua dalam je tu. Nikah dengan hak tino duk luar tu. Bagaimana nak cari, nak tuntut ilmu biar jadi berkat. Okey. Ilmu nak jadi berkat, pertama niat kena jujur dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mengaji, hamba beli kitab, hamba bawa pen, hamba tulis ni semua kerana-Mu ya Allah. Nak kenal-Mu, nak ikut Nabi-Mu. Niat lagu tu. Insya-Allah niat itu membuka kekuatan untuk kita amal apa yang kita belajar. Kalau kita niat tak pernah nak, kita beraji tak pernah niat nak beramal pun. Ni pagi tadi masa mula-mula mengaji, ngaji adab pertama, adab kedua, tak ada niat nak amal, payah nak amal. Biar ada azam amal, niat. Insya-Allah kita akan boleh amal. Apabila boleh amal dengan ilmu, ilmu tu jadi berkat. Ilmu tu akan meresap dalam diri kita, Niat tu penting. Insya-Allah tu akan bantu hak lepas pada tu. Bagaimana kita nak kenal diri kita dan ulama? Apa dia tak tahu tanya soalan ni. Kenal diri tengok IC dah. Ada tulis belakang dah situ. Kan nombor telefon apa dia apa semua. Mic card apa dia ikutlah.
Lagu mana kenal diri dan ulama ni apa dia kita tak faham. Hak-hak kita kau apa dia tak tahulah. Ulama tu orang alim. Nah, orang alim ni macam-macam jenis lah ni. Ada ulama hak bagus, ada ulama hak tak bagus. Jadi ulama ni kita tengok pula hukum hakam dia betul ke tak, pengajian dia betul ke tak. Hak sesat jangan duk ikut, hak tak sesat kita ikut gitulah lah. Nampak? Diri kita ni kita dengan ulama ni, tugas kita dengan ulama, kita kena belajar cari ilmu daripada dia, minta doa daripada dia. Nah, tugas ulama pula mengajar masyarakat, bimbing masyarakat. Sekalipun masyarakat tak suka, tapi tugas kita. Sekalipun orang tak bayar gaji, tapi tugas kita nak jadi ulama, okey? Kalau tidak baik dia mau bagi basikal jadi pomeng. Nah, muka tugas kita. Maka tugas kita bagi masyarakat, suka tak suka suku pasal. Tugas masyarakat pula adalah berkhidmat kepada ulama, hormat kepada ulama. Nah, macam-macam lah. Ada menuntut ilmu di dalam masjid. Katanya ulama, orang dulu mengaji dalam masjid. Tak ada lah tempat paling berkat sekali mengaji dalam masjid sebagaimana Rasulullah dengan sahabat dulu. Kedua, apabila dibuka sekolah-sekolah, maka orang tinggal masjid pergi duduk sekolah belajar. Kurang dah so berkat masjid. Nah, orang pergi ngaji tempat lain bukan atas masjid. Tu kita apa ngaji atas masjid sebab zaman dulu lagi sebab berkat masjid ni. Tempat orang ngaji, sahabat dulu ngaji dengan Rasulullah pun dalam masjid. Apabila orang buka sekolah, dia mau tinggal masjid pergi sekolah. So dah berkat ilah. Apabila lagu tu dia letak kursi-kursi, orang duduk atas kursi ngaji, maka hilanglah tawaduk. Pertama, hilang berkat masjid. Kedua, apabila letak kursi jadi tak kurang tawaduk sekali. Kadang-kadang duduk bawah kena nampak macam susah, macam orang minta sedekah. Sebab tu panggil nadah kita tak ada. Tak ada kita ni. Kadang-kadang orang tak layak, duduk congok gini apa tak biasa. Apa biasa duduk atas kursi sedap. Hilang tawaduk tak kursi. Apabila diletak siji-siji maka hilang ikhlas. 3 hilang. Berkat masjid hilang, tawaduk duduk bawah hilang. Apabila diletak siji-siji di sekolah-sekolah maka hilanglah ikhlas. Ikhlas pun hilang. Maka hak lah ni hak tu hak masalah lah ni. Ngaji tu biar kerana Allah. Ada orang ngaji lah ni biar hamba ngaji bukan kerana Allah. Ngaji hak bukan Tuhan suruh, bukan hak Tuhan suruh hamba tak buat, hamba dok ngaji hak Tuhan tak suruh, hamba dok ngaji. Pas nak niat kerana Allah. Dia mau ngaji ke dia? Saya ambil medik, ambil doktor mata, ambil bakar tulang. Demo semaya betul, tak betul lagi. Akidah tak betul lagi. Pas demo ngaji lagu ni, saya ngaji ikhlas nak membantu Islam. Kalau demo ikhlas, demo kena ngaji fardu ain dulu. Tak sudah kecek ngaji muka lain kalau demo tak lepas fardu ain. Kalau lepas dah fardu ain, lah pergi nak ngaji doktor, engineer pun tak apa. Apa makna tawasul? Tawasul ini kita ambil sesuatu yang ada berkat supaya doa hajat kita itu tercapai. Tawasul ni cara berdoa nah. Tawasul adalah maksud dia cara berdoa dengan menggunakan sesuatu supaya doa kita dimakbulkan. Dalam hadis Bukhari ada sebut 3 pemuda tersekat di dalam gua. Maka bila 3 pemuda sekat dalam gua, dia bertawasul dengan amalan dia. Seorang pemuda pertama royak lagu ni, maka akhir sekali, ya Allah ya Tuhanku, jika amalan saya saat ni saya bertawasul dengan amalan saya. Kalau amalan saya ikhlas, buka pintu gua ni. Maka batu pun gerak. Dalam Bukhari aja. Maka kita orang Islam boleh bertawasul. Tawasul pula benda-benda hak berkat lah. Amalan kita, tawasul baca Fatihah. Kita baca Fatihah dah dengan niat supaya Allah Taala. Tawasul dengan Al-Quran, tawasul dengan Nabi, tawasul dengan orang berkat-berkat sajalah. Jangan tawasul dengan orang igat curi telur itik, orang berzina, mana boleh, tak ada orang tawasul lagu tu. Lagu tu. Cara nak tawasul lagu tu lah, sebut orang-orang lagu tu dan minta dengan Allah Taala. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Nabi SAW, terimalah doa hamba. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat ni orang tua kubur ni, orang soleh di sisimu, orang ada kedudukan di sisimu, usaha agama dengan berkat tok selehong, dengan berkat tok kenali. Orang yang taat kepadamu ya Allah ya Tuhanku, hamba sebut nama dia ketika hajat hamba. Oyak pergi hajat kita, mudah-mudahan. Kita urusan dunia pun kita minta lagu tu. Kita nak pergi minta kerja, polis kau apa dia?
Oh, saya ni anak saudara ketua bala ni. Oh, anak saudara boleh tak ada nak kecek lagi. Tak ada nak temu doga pakai boleh dah Apa kita sebut nama dia? Panggil dia lah tu tawasul dah tu. Tawasul untuk dapat kerja. Jadi boleh hukum dia harus amalan lagu ni dibolehkan. Maksud harus ni dibolehkan. Niat baca ketika tawasul lagu tu lah. Ya Allah itu aku dengan berkat gini minta dengan Allah Taala. Ada soalan lagi ke? Tawasul dengan orang mati tak ada gapo. Kita bukan minta dengan orang mati. Tawasul ni bukan minta dengan orang mati. Kita minta dengan Allah dengan berkat si mati. Si mati ni dia ada kedudukan, sekalipun dia mati, kedudukan dia tetap tinggi. Kalau dia kekasih Tuhan, dia tetap kekasih Tuhan. Kalau bila mati tak ada faedah dah, dia pun tak jadi kekasih Tuhan dah. Siapa dia ayat itu? Bahkan kalau orang mati jihad pun bal ahya'u inda rabbihim. Katanya Tuhan, bahkan ia hidup di sisi Tuhan dia. Berarti orang mati ni hidup. Maka kita minta tolong dengan dia, minta tolong dengan dia. Bahkan ulama kata orang mati lebih bebas berbanding dengan orang hidup. Tok wali dulu kalau dia masa hidup dia boleh tolong kita, masa mati lagi-lagi dia boleh tolong kerana dia tak perlu makan dah. Makan ni masa hidup. Minum tak payah dah. Tanggungjawab suami isteri tak ada dah. Dia bebas. Maka dia lebih banyak boleh menolong kita ketika dia mati berbanding ketika dia hidup. Kalau hidup dia kena makan nasi, dia letih, dia penat. Dia orang mati tak makan, tak buat kerja. Syirik tu apa dia menduakan Tuhan. Kata ada benda lebih hebat daripada Tuhan, tu dipanggil syirik. Bukan kata kita wasul lagu tu jadi syirik. Kalulah semata-mata minta tolong dengan makhluk jadi syirik, sudah. Banyak nak kita syirik. Boleh tak tolong bayar bil telefon saya? Syirik. Jangan minta tolong saya, suruh Allah bayar bil, suruh bayar Allah bayar bil. Ada kecil lagu tu? Pada ada. Ambo ni putus tali rata ni boleh tak tolong teri? Jangan minta tolong dengan makhluk, suruh Allah Taala teri. Ada kecil lagu tu? Kau semata-mata tolong dengan makhluk tu jadi syirik dah. Siapa dia ajar lagu ni? Mari mana kaedah mana? Ikut ulama kau ikut hawa nafsu demo ajar lagu ni. Duduk ajar orang kampung kata tak boleh minta tolong dengan makhluk jadi syirik. Siapa dia ajar lagu ni? Nabi nak pergi ajuk sahabat-sahabat dia. Tidak jadi kafir Nabi minta tolong dengan sahabat-sahabat dia. Pergi pergi. Dah Nabi bisa pergi sore. Waktu Nabi kata aku tak boleh minta tolong dengan makhluk hamba nak pergi sore. Nabi pakai baju besi. Apa? Kan jadi syirik pakai baju besi, minta tolong dengan baju besi. Orang kata tu ngaji napok pakai jubah, pakai serban PhD kau gapo, tak pernah ngaji tauhid, tak tahu apa ngajar lagu ni. Kata salah minta tolong dengan makhluk jadi syirik. Siapa dia ajar? Tauhid dia mau ngaji kitab gapo? Lagu tu. Ni dok ajar kat orang kampung. Aku sekali takut tu gak orang kampung. Ada seorang lah, dia jadi ngajar lagu ni juga minta tolong dengan makhluk syirik. Akhir sekali tu uji dia. Anak dia masuk hatu lah kita terima. Masuk hatu lah kita terima. Sakit. Tak cakap bagi hospital. Akhir sekali pergi bomo juga Pergi jumpa Tok Bomo juga. Orang tanya dia buat apa? Hamba terpaksa terdesak. Nak mana kata kena pisah jugalah. Orang kampung duk gelepar demo tak siwigi. Tak siwigi jumpa Tok Bomo kahwin dia gelepar dode-dode. Tak pergi jadi syirik. Ketar tu gak kahwin tak pergi goling bating kahwin. Tanya demo tak apa pula. Tu kecek nipu. Gak duk ngajar tauhid ngaruk lagu ni. Ulama-ulama tak kenali tak seleh tak ajar, tak pula condo tak ajar tauhid lagu ni. Jadi jangan terkeliru kata minta tolong dengan makhluk tu jadi syirik. Berat nah lah kita naik kereta jadi syirik lah. Siapa dia mayata bercik sini? Kereta. Tak apa kita tak kata syirik. Kenapa dia jangan syirik ni kata makhluk. Tu orang mabuk air sejuk. Jangan dok dengar lah. Dia dok mengajar tu salah. Bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Kubai hanya tak tahu alik ili alik jatuh. Ikut Nabi Muhammad. Kita nak faham tauhid kalau lain daripada hak Nabi Muhammad ajar, keliru selalu. Gua sekali jadi keliru makan diri sendiri macam sani. Tak boleh. Lain demo boleh. Hamba gelepar orang tua hamba. Tak boleh pergi jadi syirik. Tak sedap pergi bomo lah. Patut lain demo. Boleh pula. Gapo dia demo tak syirik, hamba jadi syirik. Gapo dia sebenarnya? Ngajar tu biar betul, biar jelas kan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu walhamdulillahi rabbil. Jadi hamba nak oyak terima kasihlah. Syukur terima kasih banyak-banyak kepada pihak muslimat Masjid Aisyah kerana ramai juga hadir di pameran di pondok hamba deh. Jadi hamba oyak terima kasih kerana wi sokongan kepada pihak hamba. Hanya Allah Taala saja akan membalahnya. Kita pergi dengan perasaan saya ke Nabi, Nabi balah. Hamba tak boleh nak balah. Hamba tak boleh nak buat apa-apa. Nabi yang balah, Allah Taala yang balah. Allahu a'lam. Ustaz supaya tanya, kitab mana hok royak pasal